Hai, salam sejahtera. Bertemu kembali. Saya Dr. Linggish dari Kolej Matrikulasi Perak. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran bab 8 iaitu belanjawan modal. Dalam video ini kita akan mempelajari dua perkara penting iaitu perbezaan jenis projek modal iaitu projek baru, projek pengembangan dan projek penggantian. Seterusnya, perbezaan antara pengkelasan projek iaitu projek bebas dan juga projek saling menyingkiri dalam belanjawan modal. Jom kita mulakan. Jenis projek modal. Yang pertama, projek baru, projek pengembangan dan projek penggantian. Apa itu projek baru? Projek baru ialah projek yang belum pernah dijalankan sebelum ini. Dan tujuan menjalankan projek baru ini adalah bagi menghadapi persaingan pasaran atau memasuki pasaran baru. Bagi projek baru, syarikat perlu menyediakan pelaburan. Tanpa pelaburan, syarikat mungkin hilang daya saing dan berisiko tinggi kerana tiada pengalaman terdahulu. Ramalan pulangan juga kurang tepat disebabkan kurang data sejarah. Contohnya, Encik Ahmad mengusahakan restoran. Kemudian, melabur untuk membuka kedai dobi sebagai perniagaan baru. Sekiranya pelajar memperhatikan contoh tersebut, kedua-dua jenis perniagaan itu tiada berkaitan antara satu sama lain. Itu yang dikatakan sebagai projek baru. Projek pengembangan. Projek ini bertujuan untuk meningkatkan skala operasi sedia ada ke tahap yang lebih tinggi. Projek ini melibatkan penambahan kapasiti seperti membeli mesin baru, membuka kilang tambahan atau membuka cawangan yang baharu. Dalam projek pengembangan, biasanya firma boleh meramal keuntungan dengan lebih tepat berbanding projek baharu. Pelaburan dalam projek pengembangan biasanya dilakukan apabila permintaan pelanggan meningkat. Contohnya, selepas kejayaan restorannya, Encik Ahmad membuka dua lagi cawangan restoran di Lembah Kelang kerana restoran asal tidak mampu menampung pelanggan yang ramai. Sekiranya pelajar memperhatikan, contoh tersebut menunjukkan perniagaan seterusnya berkaitan dengan perniagaan yang asal. Projek penggantian merujuk kepada pelaburan menggantikan aset yang lama, rosak atau usang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecekapan operasi perniagaan. Sebelum projek penggantian diteruskan, firma perlu membandingkan kos penggantian dengan penjimatan jangka panjang seperti jimat tenaga, kos penyelenggaraan dan masa. Projek penggantian berisiko rendah kerana tiada perubahan besar dari operasi sedia ada. Contoh, selepas membuka dua cawangan baharu, Encik Ahmad menggantikan dapur masak lama di semua cawangan restorannya dengan dapur automatik moden yang menjimatkan tenaga dan mempercepatkan masa memasak. Mari kita lihat perbezaan antara projek baru, projek pengembangan dan projek penggantian. Perbezaan ini kita boleh bahagikan kepada 4 aspek iaitu dari segi tujuan, tahap risiko, kaitan dengan operasi dan fokus pelaburan. Seterusnya kita akan lihat pengkelasan projek modal iaitu projek bebas dan projek saling menyingkiri. Subtopik ini sangat penting dan pelajar harus memahami perbezaan antara projek bebas dan projek saling menyingkiri bagi mengaplikasikan teknik belanjawan modal pada subtopik yang seterusnya. Sebelum saya teruskan projek bebas dan projek saling menyingkiri, saya ingin memberi peringatan mesra kepada para pelajar supaya sebagai menjawab soalan PSPM, para pelajar harus mengenal pasti adakah soalan yang diterima itu menggambarkan ianya adalah projek bebas atau projek saling menyingkiri.
Apa itu projek bebas? Projek bebas adalah projek yang tidak saling bergantung antara satu sama lain. Keputusan penerimaan projek tidak menjejaskan penerimaan projek lain. Sesuai apabila syarikat mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk melaksanakan lebih daripada satu projek secara serentak. Contohnya, Encik Ali mempunyai perniagaan fotostat. Beliau melabur untuk membeli mesin fotostat yang baharu dan membeli penghawa dingin untuk keselesaan pelanggan. Kedua-dua pelaburan ini tidak berkaitan antara satu sama lain. Projek saling menyingkiri. Firma hanya boleh memilih salah satu daripada beberapa alternatif peluang pelaburan yang wujud. Penerimaan satu projek akan menyebabkan projek lain ditolak. Projek saling menyingkiri menjadi pilihan apabila sumber terhad atau projek mempunyai fungsi yang sama. Contoh, Encik Ali hanya mampu membeli satu mesin fotostat. Beliau perlu membuat pilihan sama ada membeli mesin Xerox atau Toshiba, bukan kedua-duanya. Kedua-dua pelaburan berkait antara satu sama lain, maka terpaksa membuat pilihan yang bijak. Mari kita lihat perbezaan pengkelasan projek modal. Pengkelasan projek modal boleh dibandingkan melalui 4 aspek, iaitu hubungan antara projek, keputusan penerimaan, pelaksanaan dan contoh. Mari kita lihat hubung kait jenis projek dengan pengkelasan projek. Bagi projek bebas, sama ada projek itu adalah projek baharu, projek pengembangan atau penggantian. Firma boleh menerima satu, beberapa atau semua projek asalkan memenuhi kriteria penilaian pelaburan seperti NKB atau TBB. Ciri-ciri tidak saling berkait. Keputusan untuk penerimaan satu projek tidak menjejaskan keputusan projek lain, sesuai apabila firma mempunyai sumber kewangan yang mencukupi. Manakala bagi projek saling menyingkiri, jika satu projek diterima, maka projek lain yang mempunyai tujuan yang sama akan ditolak. Sesuai untuk projek baharu, pengembangan atau penggantian yang bersaing antara satu sama lain. Ciri-ciri. Firma hanya akan memilih satu projek yang terbaik daripada beberapa alternatif. Semua projek yang dibandingkan adalah untuk tujuan yang sama. Penilaian berdasarkan kriteria seperti NKB, TBB dan kesesuaian strategi syarikat. Seterusnya, kita nak lihat tips menentukan pengkelasan projek modal. Tips ini sangat penting untuk mengaplikasikan teknik belanjawan modal pada subtopik yang seterusnya, terutamanya dalam menjawab soalan PSPM. Untuk mengenal pasti sama ada sesuatu projek adalah bebas atau projek saling menyingkiri, perkara pertama yang kita perlu tentukan, jika projek bebas, ia akan dinyatakan secara jelas dalam soalan. Jika tidak dinyatakan langsung, maka ianya adalah projek saling menyingkiri. Kadang-kala soalan juga menyatakan secara langsung bahawa projek itu saling menyingkiri. Kesimpulannya, jika tiada maklumat tentang pengkelasan projek, anggaplah projek tersebut projek saling menyingkiri. Dalam video seterusnya, kita akan lihat pula pengiraan tempoh bayar balik yang dikenali sebagai TBB.